apabila kerajaan membolehkan rakyat mendulang emas. Adakah ini cadangan yang bagus? Adakah ini cadangan yang bagus? Kenapa mereka bagi rakyat biasa dan bukan syarikat-syarikat besar untuk mendulang emas? Kenapa? Kalau kita lihat syarikat ada 3 kelebihan lah. Nombor 1, syarikat besar mereka ada modal. Apabila mereka ada modal, mereka boleh beli mesin-mesin yang besar. Apabila mereka beli mesin besar, mereka boleh dapat lebih banyak emas dalam waktu yang singkat. Nombor 2, kalau syarikat-syarikat masuk, apa kelebihan yang mereka ada? Mereka ada maklumat sebab diorang ada geologist, diorang ada metal detector, semualah, dan diorang tahu di mana untuk melumbung emas. Tetapi kenapa kerajaan bagi orang biasa sahaja? Kenapa? Antara sebabnya adalah kalau rakyat tiba-tiba dapat tingkatkan pendapatan masing-masing, ini membolehkan mereka belanja lebih banyak duit. Dan apabila mereka boleh belanja lebih banyak duit, seperti pergi ke restoran lah, boleh beli kereta lah, apabila ini berlaku, lebih banyak wang akan berkitar dalam ekonomi. Dan apabila lebih banyak wang berkitar dalam ekonomi, ini membolehkan ekonomi untuk negeri meningkat.